Jika anda tiada bajet untuk membeli emas pelaburan yang besar, jangan anda terpengaruh untuk membeli emas 0.1 gram atau 0.001 gram. Emas 0.001 gram dijual dengan harga yang murah, RM10 harga mampu milik. Apabila kita kira harga emas per gram untuk emas 0.001 gram, 0.001 darab 1,000 bersamaan dengan 1 gram. Bermakna RM10 darab 1,000 bersamaan RM10,000. Jauh berbeza dengan harga emas public gold yang tertinggi setakat ini iaitu RM470 per gram. Untuk pembeli emas 0.001 gram jual emas mereka tanpa rugi, mereka terpaksa menunggu harga emas melebihi RM10,000 per gram baru mereka boleh dapat semula RM10 tersebut. Mengapa public gold tidak mengeluarkan emas sekecil 0.001 gram? Walaupun public gold adalah pengilang dan mampu untuk mengeluarkan emas ini, tetapi atas dasar tanggungjawab, public gold hanya menghasilkan emas yang ada nilai untuk dijual semula. Bukan sahaja di cawangan public gold, tetapi di mana-mana kedai emas seluruh dunia. Risiko beli emas 0.001 gram bukan sahaja harga per gram yang sangat mahal, tetapi ianya susah untuk dijual semula. Dengan public gold, pendaftaran sebagai ahli dan penyimpanan emas di Account Gap adalah tanpa caj tersembunyi. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.